perhatian serius terhadap progres perolehan di bahagian jenayah unit masing-masing. Pastikan setiap perolehan dilaksanakan mengikut perancangan dan diteruskan dengan mematuhi sepenuhnya peraturan keuangan serta garis panduan semasa. Berkaitannya adalah selaras dengan aturan yang bagi dan Sri Ketua Negara baru ini, langkah ini penting bagi mengelakkan pembaziran sumber serta memastikan tata kelola yang baik dan kecekapan belanja dalam perkhidmatan awam.